Pernah tengok tak orang sanggup habiskan gaji beli phone mahal, barang branded, kereta mewah, tapi tak ada simpanan? Ini sebab orang miskin suka beli impian nak rasa jadi kaya walaupun cuma 1-2 hari. Tapi orang kaya beli nilai, beli barang yang ada bagi pulangan, yang tambah ilmu, yang jana income. Orang miskin masuk seminar beli motivasi. Orang kaya masuk seminar cari sistem, network, strategi. Satu fikir saya nak jadi kaya. Satu lagi fikir macam mana duit boleh kerja untuk saya. Contoh, RM1,000. Orang miskin beli phone baru, terus hilang nilai 30% bila keluar kedai. Orang kaya beli software, tools, ads, seminar untuk bina bisnes, untuk tambah ilmu. Bezanya bukan pada duit, tapi pada cara fikir. Tanya diri sendiri, next time you nak beli sesuatu, benda ni bagi saya nilai atau cuma impian kosong? Ubah cara fikir, baru you ubah hidup. Jangan kejar gaya hidup orang kaya. Kejar cara fikiran mereka dulu.